Jenis pelanggaran peraturan trafik yang ditekankan sini. Yang pertama, halangan lalu lintas, garisan putih, nombor pendaftaran sekarang ni macam-macam kan, kreatif sangat, motosikal, didik parkir haram, lampu merah dan juga telefon bimbit. Betul. Dan dikatakan juga dimaklumkan 200 petugas setiap hari terdiri dari pegawai kanan polis dan juga pegawai rendah polis dari jabatan dan daerah kontingen Kuala Lumpur sedang memerhatikan anda warga kota. Betul. Jadi undang-undang untuk dihormati. Bukan dilawan ni. Jadi gitulah Jadi kalau you lawan, sanggup je lah kocek. Kocek kena sanggup lah. Jadi itulah pelaksanaan daripada pihak polis Kuala Lumpur yang sedang melakukan OPS undang-undang ni ataupun operasi hormat undang-undang bermula 4 hingga 15 Jun. Dan hari ni hormat kita juga nanti malam nanti kita akan mengetahui untuk 1 Zulhijjah. Ya, tengah bulan 1 Zulhijjah dan juga tarikh kita menyambut Hari Raya Adil Adha. Jadi kalau siapa yang berkorban, besok berhati-hati. Jangan terlupa nak potong rambut, nak potong kuku. Tak boleh. Kena jaga tu. Kena berhati-hati. Tak nanti kena dam. Ya. Okey. Baik, Bukan dam jatuh je tau. Bukan dam jatuh. Nanti kena denda. Denda. Okey, dan ialah cerita pasal kenderaan tu Mat. Inilah ada kawan kita ni dia buat gambar untuk kita tu Mat. Okey. Gambar ni cantik ni. Ini baul KL dia tulis sini. Highway star. Tunjuk jugalah kat Tomat nanti. Okey, boleh. Tengok kat sini. Ialah hujung minggu ni pastinya juga ada yang akan berkonvoi dan sebagainya kan Tomat kan? Betul. Jadi dia bagi logo ni untuk Tomat. Terbaik lah. Daripada Highway star. Ada handle motosikal, mantul gempak dia tulis kat sini. Mantul gempak. Terbaik lah ni. Okay. Soalan dia Tomat. Baru kelder. Soalan dia Tomat ni. Okey. Tomat ni dulu masa sekolah dulu, selain daripada kesayangan cikgu dia tulis kat sini, mesti nakal juga. Memang itulah. Kena tu sebab lalu kena rotan. Budak nakal. Ponteng ada je. Tak penting. Ponteng tak boleh. Nanti mak memang daripada pagi sampai tengah hari tu tak pergi sekolah. Memang kena. Dan tak pernah pergi tunjuk surat sakit lah kat sekolah. Sampai ke kerja ni dah 40 tahun lah. Saya tak pernah buat tunjuk resit MC lah dekat office. Tak ada. Kecuali tajam cuti 3 bulan 100 hari. Itu apa, kumpul ke apa? Bukan kumpul. Duduk emergency ward. Tangan masuk besi. Lepas tu masuk lagi 100 hari lagi. Kaki masuk besi. Masuk titanium 100 hari lagi. Jadi MC tak ada. Sekali MC 100 hari. Gitu. Baru saya tahu.